Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke program Wacana Ilmiah Santai Ilmu, podcast yang santai tapi penuh dengan ilmu. Saya Niza Syazri, hos anda untuk episod kali ini. So, saya harapkan semua pendengar dan penonton ceria-ceria hendaknya. Kalau anda tengah memandu, tengah memasak dan tengah-tengah bersantai, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kami. Topik kita agak menarik, bukan agak menarik, penting dan sangat menarik sebenarnya. Dan saya bawakan juga ke set seorang tetamu yang manis orangnya, sangat-sangatlah pakar dalam bidangnya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Profesor Madya Dr. Cik Hasniza Cik Noh. Terima kasih Encik Niza di atas jemputan bagi saya memberikan sedikit perkongsian di dalam sesi ini. Alhamdulillah ya. Untuk kali ini saya ingin berkongsilah sebagaimana yang telah dinyatakan Encik Niza sebentar tadi ya, berkaitan dengan satu topik yang agak berat ya, tetapi ianya merupakan satu perkara yang serius ya, dan perlu diberi perhatian ya. Boleh saya nyatakan topik tersebut? Oh, bukan lagi rahsia ya, Doktor? Yep. Okey. So, topik kita pada hari ini apa, Doktor? Ya, okey. Topik kita pada hari ini ialah kestabilan perkahwinan dan perceraian di Terengganu. Takut saya dengar tajuk tu, Doktor. Okey, baik. Kenapa tajuk tu, Doktor? Okey, kenapa tajuk ni? Sebenarnya saya sedang menjalankan satu kajian. Ya, kajian ni berkaitan dengan perkahwinan dan perceraian di Terengganu, dan kajian ni sebenarnya mendapat penajaan dana ya dari tesis ya, Terengganu Strategic Integrity Institute ya. Saya juga mengambil peluang inilah untuk mengucapkan terima kasih ya di atas kepercayaan yang telah diberikan ya. Dan kajian itu melibatkan kajian secara kualitatif ya, melibatkan informan di mana saya melakukan temu bual. Temu bual yang melibatkan 11 informan yang bercerai ya. Kita nak tahu sebab kajian kualitatif ya, kita buat secara mendalam lah ya. Jadi selain daripada itu ya, kita juga menjalankan kajian bukan sahaja yang bercerai, sebab kita nak tahu ya, okey, kalau faktor-faktor yang menyebabkan bercerai, ini faktornya. Kita nak tahu juga apakah faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu perkahwinan itu stabil. Jadi itu sedikit secara ringkas ya, latar belakang kajian saya. Terima kasih, Doktor. Saya kira tajuk itu memang sangat-sangat perlu sebenarnya untuk semua ya, tak kiralah yang bakal melangsungkan perkahwinan ke, ataupun sedang berkahwin ke, ataupun sudah hujung-hujung di usia perkahwinan. Betul, Doktor? Ya, betul. Saya juga ada terbaca sebenarnya, Doktor, kebelakangan 5 tahun kebelakangan ini trend perkahwinan bukan sahaja di Terengganu tetapi di Malaysia, trend perkahwinan itu sedikit menurun, tetapi trend penceraian itu meningkat. Betul ke, Doktor? Okey, berbalik kepada soalan Cik Niza tadi ya. Kalau kita tengok dari segi statistik lah. Tapi sebelum itu saya nak tanya Cik Niza. Cik Niza ni dah berkahwin ke belum? Saya dah berkahwin. Okey, alhamdulillah. Jadi saya rasa tepatlah topik ini dibicarakan. Itu sebab saya perlu dengar ni. Ya, sebab kalau bujang, tak apa, kalau ada audiens yang masih bujang, maklumat yang saya berikan ini adalah rahsia-rahsia. Rahsia-rahsia untuk mencari pasangan ya, dan rahsia untuk insya-Allah kekal bahagia ya. Mawaddah warahmah insya-Allah ya. Okey. Kembali kepada soalan Cik Niza tadi ya. Okey, kalau tengok statistik, sebab saya dapat buat kajian tu dalam tempoh salah satu lagi lah kaedah saya buat kajian, saya menganalisis data dari pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu ataupun dipanggil sebagai Jihad ataupun Jahid, JHEAT. Boleh panggil mana-mana. Jahid boleh, Jihad boleh. Saya selama ni panggil Jahid. Boleh belaka. Boleh belaka ya. Okey, kajian di situ dan juga di Mahkamah Syariah Terengganu. Okey, saya dapatkan data untuk 5 tahun. Okey, didapati trend perkahwinan daripada 2019 hingga 2023 tu ada penurunan. Agak-agak daripada 2019 sampai 2023, agak-agaknya berapa, kalau Cik Niza rasa lah, statistik yang mana agak antara tahun tu yang agak tinggi sikit jumlah perkahwinannya? Tahun berapa rasa-rasa? Saya fikirlah dalam tahun 2020, 2021.
Betul ke, Doktor? Hampir-hampir tepat. Hampir, Sebenarnya 2021. Kenapa? Oi, jauh tu. Okey. 2021. Tadi Cik Nizar kata 2020 kan? Okey, 2021 tertinggi sebab pada masa itu ingat tak lagi kita COVID-19? Betul. Ya, pada masa itu perkahwinan dimudahkan. Tak perlu buat majlis besar-besaran. Ya, pihak lelaki maknanya menyediakan mas kahwin sahaja. Ya, perkahwinan dibuat secara ringkas. Jadi statistik menunjukkan pada tahun tersebut 12,000 perkahwinan secara purata dia macam ni ya. Jumlah perkahwinan ni daripada 2019 hingga 2023 antara lebih kurang 10, 11, 12 macam tu. Tetapi tertinggi adalah pada tahun 2021 lebih kurang 12,000 setahun untuk Terengganu. Untuk Terengganu sahaja. Kita bercakap tentang Terengganu ya. Untuk yang lain tu kena tengok statistik lain lah ya. Jadi tertinggi di situ salah satu faktor lah ya, mengikut sumber daripada pegawai di Jahit itu ya. Jadi tertinggi di situ. Dan perceraian sebenarnya dalam tempoh 5 tahun perceraian di Terengganu ni kalau daripada 12 ataupun 9 10,000 perkahwinan, perceraian sekitar 2,000 penceraian. Ya, setahun 2,000 ya. Dan kalau kita tengok dari segi statistik peratusan perceraian dia lebih kurang sebenarnya. Cuma terendah pada tahun ada satu tahun iaitu 1,800 lah. Itu yang terendah. Tapi dia tidak lari dari tarikh daripada jumlah tersebut. Antara 1,800 ke 2,000 setahun ya. Dan dalam masa yang sama saya juga mendapatkan maklumat data daripada pihak mahkamah. Mahkamah Syariah Terengganu ni dia ada tempat-tempat di mana pasangan itu memfailkan kes perceraian ataupun dia ada 5 kes lah, sama ada pengesahan cerai ataupun permohonan cerai, kemudian pengesahan tadi pengesahan lafaz cerai, taklik dan sebagainya, ada 5. Jadi 5 kes tersebut secara totalnya purata dalam tempoh 5 tahun yang merujuk kepada Mahkamah Syariah ada lebih kurang 4,000 kes. Jadi kalau kita tengok di situ perkahwinan dalam 10,000 yang rujuk ke mahkamah 4,000, hampir 50%. Hampir separuh. Ya, begitu. Jadi saya sebagai pengkaji saya melihat itu adalah satu perkara yang serius yang perlu diberi perhatian. Betul. Ya, jadi itu sedikit tentang statistik. Betul. Kajian doktor ni sudah mendapat hasil kan. Jadinya apa faktor utama sebenarnya yang menentukan kestabilan perkahwinan di Terengganu ni? Okey. Nasi dagang ke? Bagus, menarik tu mungkin ya. Tapi dalam dapatan kajian tidak menemui nasi dagang. Mungkin ni sebab puasa, mood puasa ya. Kalau saya tanya Cik Nizar lah, Cik Nizar berapa tahun dah berkahwin? Saya kalau ikut kahwin on paper, ada juga on paper. Bukan betul. Saya alhamdulillah sudah masuk tahun ke-8. Alhamdulillah. Itu satu khabar yang gembira. Alhamdulillah. Going strong. Ya, kenapa saya kata khabar yang gembira? Sebab ikut statistik di Terengganu dan juga di Malaysia, perkahwinan perceraian tertinggi adalah pada 5 tahun pertama. 5 tahun pertama? Ya, 5 tahun pertama. Kenapa ya? Kenapa? Tapi sebelum tu doktor, saya sebelum saya berkahwin tu orang tua saya lah ada bagi tahu 5 tahun pertama perkahwinan itu adalah ujian kestabilan. Betul. 5 tahun selepas itu adalah masih ujian dan 5 tahun selepas itu pun masih ujian. Sebenarnya ujian ni sampai ke tua sebenarnya. Ya, benar, tepat sekali. Okey. Kembali kepada tajuk doktor tadi. Kenapa 5 tahun pertama? 5 tahun pertama. Okey, kalau 5 tahun pertama, kalau kita tengok pada kes-kes yang ni, antaranya isu yang sangat ringan, sangat remeh ya. Ini mungkinlah kita kata perbezaan generasi ya. Tapi saya tak menjawab lagi soalan tadi ya, kestabilan tu. Nanti Cik Nizar kembalikan saya kepada soalan tu kalau saya terlupa ya. Didapati pasangan yang awal-awal sekarang lah, generasi sekarang ni dia bila dia macam contoh ada dia rasa macam tak serasi. Ya, tak serasi, dia rasa macam tak boleh lah. Jadi tidak ada usaha untuk kedua-dua pihak. Tidak ada usaha sebab sekarang ni kan benda rosak kita nak buang je kan. Jadi bila ada masalah dalam hubungan, kita buang saja tanpa dibaiki. Ya, tanpa dibaiki sebab kita dah terbiasa dengan cara itu ya, sehingga dibawa kepada dalam perhubungan. Itu antara faktor ya, selain daripada kita tengok sekarang dengan cabaran media sosial dan sebagainya. Berbeza dengan ini saya kembali kepada soalan tadi ya, yang
stabil ya dalam perkahwinan. Okey, saya punya informan adalah mereka yang telah berkahwin antara tempoh 20 hingga 52 tahun. Lama tu. Agaknya yang 52 kahwin tu berapa umur informan saya? Saya fikir dalam 70 tahun. Ya, tepat sekali. Pandai Cik Niza. Ya, 52 tahun dan informan itu berusia 74 tahun. 74-72 tahun pasangan dia. Ya. Dan saya seronok bila kita sebab kita buat temu bual, kita bersama-sama dengan informan cuba menyelami perasaan, kita bersama-sama dengan pasangan suami kedua-dua isteri. Pasangan lah. Ya, kedua-dua. Mereka sangat, bila kita berada bersama mereka, kita dapat rasa satu vibes yang positif. Kita rasa macam tenang, harmoni. Bayangkan satu rumah tangga yang dikemudi selama 52 tahun. Kadang-kadang orang 3 tahun pun dah berasap kan. Betul-betul. Dah mula tak serasi, panas. Lamunan ombak ini kan. Hujan kan? Panas. Betul ya. 52 tahun kita tengok mereka saling support antara satu sama lain ya, saling menghormati dan kita nampak ya. Jadi kalau saya boleh nyatakan dari segi tema ni ada 10 tema ya. Pertama, sebab bila kita tanya soalan kan, kita dapati kita buat analisis secara tematik menggunakan Atlas TI ya, dan kita dapati ada 10 faktor. Jadi audiens yang berada bersama-sama boleh catat ya, boleh ambil pen dan kertas ya, ataupun tulis dalam kita punya iPad ke handphone dan sebagainya. Okey, 10 tema. Pertama, yang belum berkahwin lagi, yang dah berkahwin teruskan. Yang belum kahwin, pertama selidik dulu latar belakang keluarga. Ya, latar belakang keluarga. Kenapa penting latar belakang keluarga ni? Nanti saya huraikan ya, saya cerita dulu 10 ya. Okey, latar belakang keluarga, kemudian latar belakang pasangan. Ya, sekarang ni kadang-kadang kena melalui aplikasi di media sosial ya, tak selidik latar belakang pasangan, mungkin tengok gambar profil nampak kacak jumpa kan, di TikTok, jumpa di Instagram, ya, betul. Cantik, flawless. Flawless ya, tapi bila yang sebenar rupanya lain ya. Okey. Jadi itu antara ya, latar belakang pasangan, kemudian faktor nafkah. Mungkin Cik Niza mungkin kalau ya bila buat satu kajian kita agak terkejut tau bila kita dapati saya pergi kepada yang pasangan bercerai, rupanya ada suami yang tak bagi nafkah kepada isteri dari segi nafkah, maksudnya dari segi duit tu. Ada, nanti saya ceritakan ya. Okey, jadi nafkah, kemudian faktor agama ya, tanggungjawab, komunikasi ya. Kemudian pengurusan rumah tangga. Sekarang kalau tengok di media sosial, orang macam heboh isu rumah tangga. Boleh jadi gaduh. Kenapa? Pengurusan rumah tangga bincang elok-elok kan. Ya tak payahlah gaduh-gaduh. Suami macam ni, isteri macam ni, bincang, tak ada masalah. Tak semestinya kita kata okey suami tak boleh buat kerja rumah, ataupun suami kena buat kerja rumah. Benda tu boleh bincang. Bincang tu di platform mana, doktor? Bincang secara publik ke ataupun bincang sesama suami isteri? Sudah pasti bincang suami isteri. Jangan sesekali menceritakan apa sahaja benda yang berada dalam rumah tangga kita kepada media. Bayangkan Cik Niza ya, kita ada masalah dalam rumah tangga, kita cuba dapatkan public opinion. Mereka tidak tahu, mungkin dalam kalangan netizen, kalau nurtizen okey. Nurtizen ada cahaya sikit. Ya. Di kalangan netizen beri nasihat, dalam kalangan mereka yang baru sahaja menghadapi masalah perkahwinan, dia bagi nasihat untuk terus menghancurkan sebuah perkahwinan yang mungkin dibina untuk beberapa tahun ya. Betul. Jadi kita kena hati-hati ya. Okey, tadi dari aspek pengurusan rumah tangga, pengurusan emosi. Ya, sangat penting emosi, kita ada emosi ya. Jangan kita fikir dari aspek fizikal semata-mata kan. Kita rasa macam kita dah beri bantuan segala-galanya kan, tapi dalam masa yang sama mungkin ada perkara-perkara yang menyentuh aspek emosi itu tidak diberi perhatian. Kemudian pendidikan anak-anak, ya, maknanya suami isteri harus bersama-sama memikirkan ya masa depan anak-anak dari segi pendidikan dan sebagainya. Dan satu lagi yang ke-10 ialah bukan bermakna saya buat susunan ni yang ke-10 tu bermakna ranking terendah, tidak. Ya, tapi kita tak boleh nak susun satu baris kan. Jadi kita kena susun 1 sampai 10. Jadi yang ke-10 ni adalah kepatuhan. Sekarang ni kadang-kadang ada ego, terutama isteri ya. Saya sebagai seorang isteri, saya menasihatilah kaum-kaum wanita ya, jangan pernah rasa macam bila kita taat kepada suami tu kita rendah, kita macam suami boleh buat gitu. Kita ingat kita ada agama yang menentukan
peraturan-peraturan. Jangan pernah kita rasa macam takkah kita je nak ikut cakap dia. Tak, ya. Tetapi bukan bermaksud kita tidak ada ruang untuk menyampaikan pandangan dan sebagainya. Itu adalah 10 perkara lah yang saya nyatakan berkaitan dengan kestabilan perkahwinan. Okey, kalau tadi Dr. Cik sebagai seorang isteri, saya pula sebagai seorang suami, saya nak menasihati semua suami di sana. Jangan turunkan ego anda. Okay. Dengarlah luahan isteri. Ya. Termasuklah saya juga. Ya, betul. Betul, Doktor. 10 faktor ya, Doktor. Kita tak boleh nak cakap faktor ni paling penting, faktor tu paling ataupun kurang penting. Okey, tapi untuk mereka yang baru nak memulakan alam atau bahtera rumah tangga ni, Doktor ada nasihat tak? Okey, ya. Okey, kalau yang baru nak memulakan rumah tangga ni, pertama macam saya sebut tadi lah, ya. Kita kena selidik dulu latar belakang. Selidik betul-betul latar belakang keluarga tadi. Kita kena tengok sebab daripada temu bual saya ni, mereka mengatakan keluarga, bagaimana seseorang individu itu berada dalam keluarga dia akan mempengaruhi bagaimana dia bertindak di dalam perkahwinan dia. Maksudnya mungkin saya boleh selit sikit satu cerita yang berkaitan dengan individu yang saya katakan informan untuk yang pasangan bercerai tadi, individu yang bercerai. Suami dia ni bila dia berkahwin, suami dia memang tak beri nafkah langsung. Sebab apa? Dia kata, ni saya guna bahasa Terengganu boleh. Duit aku Kang, aku kerja. Itu katanya suami tu? Ya. Mu nak piti mu cari sendiri lah. Ya. Ada suami yang berpandangan begitu, tapi isteri ni seorang yang mungkin sabar, dia boleh bertahan dalam perkahwinan tu sebab faktor anak lah kan. Lebih kurang 10 tahun. Dia bekerja, cari duit sendiri. Cuma kesabaran dia tu hilang apabila suami bertindak mencederakan anak dia lah. Dia kata kalau untuk saya tak apa, saya boleh sabar demi anak. Tapi bila suami bertindak di luar daripada batasan, di situ dia memfailkan perceraian lah. Jadi tadi maknanya latar belakang, tengok betul-betul. Kalau kita rasa macam latar belakang keluarga dia kita boleh masuk, dan juga dalam masa yang sama di pihak bakal pasangan boleh masuk ke dalam keluarga kita, boleh teruskan. Kemudian tadi tengok juga selain daripada latar belakang keluarga, latar belakang pasangan itu sendiri. Jangan kerana nampak handsome, nampak cantik, muka flawless kan. Kita rasa dialah suamiku dari syurga ke kan. Til jannah kan. Lepas tu bila ada masalah dari bertukar dari neraka dan sebagainya terus kan. Terus ke neraka kan. Jadi faktor-faktor tu sangat penting. Ambil masa, jangan nak macam kita kata kalut-kalut, lorak dan sebagainya kan. Teliti betul-betul. Dan setelah melayari bahtera perkahwinan, percayalah bahawa kita memang berbeza. Cik Niza rasa berbeza tak? Sangat berbeza. Sangat berbeza. Ya, saya berbeza. Sampai sekarang saya pun tak faham sebenarnya. Ya, betul. Komunikasi lelaki dan wanita itu memang berbeza. Ya, betul. Walaupun dah berpuluh-puluh tahun berkahwin, kita kena terima hakikat kita berbeza dan mungkin kita tak akan faham dia sampai bila-bila. Itulah apa kita kata keindahannya. Dia tak boleh sama kan, Doktor? Tak boleh. Sebab itu kena bertolak ansur. Ya, betul. Sangat tepat. Betul tu, Doktor. Tapi saya tertarik tadi yang pada awal kita berbicara tadi, Doktor ada mention yang trend pasangan terkini yang bergaduh sikit terus nak ke social media. Ya. Okey. Doktor rasa adakah mereka sebenarnya, pada pendapat saya dulu yang bukan pakar, mereka ini yang post ataupun berkongsi di social media platform mereka itu adalah untuk meluahkan, walaupun dalam pandangan ataupun di minda mereka sudah ada keputusan ataupun jawapan yang saya salah ataupun dia salah, tapi perlu diwar-warkan di luar sana untuk mungkin diperlukan sokongan ataupun kata-kata positif daripada netizen atau netizen. Apa pendapat Doktor? Okey, untuk mendapat kata-kata sokongan yang positif tu ya boleh, tapi adakah kita yakin pandangan daripada netizen itu kesemuanya positif? Ingat kata-kata
bukan sekadar kalau kita kata okey, kata-kata ni sebenarnya dia boleh jadi, biasa kita faham kalau penderaan ni penderaan secara fizikal dia nampak, tapi kata-kata boleh menjadi satu dipanggil penderaan lisan ataupun verbal abuse ni. Dia boleh jadi. Itu juga bidang kepakaran doktor kan, komunikasi lisan. Nanti boleh panggil lagi ya. Of course. Untuk bercakap tentang verbal abuse. Okey. Kata-kata kalau fizikal, kalau pukul kita nampak bekas dia parut. Tapi kata-kata parut dia di mana? Di hati, berbekas doktor. Ya, berbekas dan mungkin tidak itu hilang. Itu penderaan emosi. Ya, dia termasuk penderaan emosi, penderaan lisan, dan benda tu sebenarnya dia parut dia tu tak nampak dan mungkin akan kekal selama-lamanya. Ya. Jadi perlu hati-hati. Dan saya sebagai seorang yang dalam bidang komunikasi, ya, saya mengambil peluang inilah untuk menasihati, jangan sesekali cuba untuk mendapatkan nasihat daripada orang yang tidak sepatutnya. Bayangkan, ya, kita kalau secara fizikal ni, ya, kita nak bercakap dengan orang, kita tengok juga siapa audiens kita, kan. Kalau dalam kalangan audiens tu kita rasa ada orang yang diragui, maksudnya dalam ramai-ramai tu kita tengok yang ni tak boleh ni, kita tak akan bercakap benda-benda yang bersifat mungkin rahsia, yang kita kata bersifat personal, peribadi, ataupun mungkin mengaibkan kita. Ya, ingat ya, kita mengaibkan pasangan bermaksud mengaibkan diri sendiri tu. Membuka pekung. Ya, membuka pekung di dada. Hati-hati benda-benda tu. Ya, jangan kita rasa pada muka kau aku cerita, siaplah kau satu. Puas hati aku. Puas hati aku. Kita buat live lagi. Silap. Buat live, betul, buat live betul. Lagi, ya. Masa gaduh-gaduh, masa serang suami ke, masa ni kan. Jangan sesekali, ya. Jadi ingat, ya, dan sesuatu yang berada di media sosial ni, walaupun kita kata nanti kita boleh delete lah, tiba-tiba insaf kan, kita boleh delete posting, ingat benda tu orang lain dah save, orang lain dah sebar dan sebagainya. Betul. Ya, dah download dah video kita, ya, dia akan kekal selama-lamanya. Betul. Jadi fikir betul-betul nak tulis walaupun caption, walaupun status kan, jangan sesekali status makan hati. Status makan hati. Betul kan? Ya. Betul lah. Tapi itulah yang berlaku sekarang, trend sekarang yang especially pasangan-pasangan muda sekarang. Bukanlah nak kata pasangan muda ni tak kuat, tak kental, tapi mungkin juga generasi mereka lah generasi social media. Perlu diwar-warkan buat live, sikit-sikit buat live. Okay. Tak salahkan mereka sebab itu cara mereka, tapi seperti kata doktor tadi, jangan kongsikan aib rumah tangga. Ya, betul. Jadi key kita kat sini adalah komunikasi antara suami dan isteri. Ya, betul. Betul. Apa juga pendapat doktor tentang pendam? Kan ada juga pasangan yang kau cakap dengan kita selisih kan. Lepas tu kita pendam je. Pendam sampai satu masa boom, betul. Adakah itu juga punca penceraian? Okey. Dia macam ni, bila saya menemu bual informan ni, dia kata ada masalah kena bincang. Dan mungkin masa kita bincang tu kita bergaduh. Ya, kita tak setuju, marah ni tak setuju. Tapi daripada ke semua informan saya, kalau kita gaduh, kalau kita nak marah pun jangan lebih 24 jam. Bagus nasihat tu. Tips yang sangat-sangat berguna, ya. Salah seorang turunkan ego. Turunkan ego, kan? Minta maaf. Tak kira suami ke isteri ke, turunkan ego, minta maaf. Yang penting kita kena jaga hubungan perkahwinan ini. Betul, bukan berkahwin untuk sehari dua kan, doktor? Ya, betul. Okey, untuk itu jugalah tadi kita dah bersembang tentang perkahwinan. Sekarang tentang penceraian. Penceraian ini adalah antara perkara yang halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi dalam konteks perkahwinan kan, kalau penceraian ataupun perkahwinan itu sudah tidak mendatangkan rahmat di dalam keluarga, mungkin penceraian adalah jalan terakhir. Apakah itu perlu, doktor? Ya, okey. Bila kita sebut tentang perceraian, bukanlah bermaksud semua perceraian itu implikasi dia negatif.
cuma kita tekankan bahawa pasangan harus berusaha, ya, harus berusaha mempertahankan perkahwinan. Namun demikian, ya, sekiranya perkahwinan itu membawa kesengsaraan, ya, penderaan fizikal, penderaan emosi, kesan kepada perkembangan anak-anak, maka ada jalan keluar. Islam membenarkan. Islam membenarkan. Jadi, kalau saya boleh kaitkan dengan saya punya kajian ni, dia ada 9 faktor. 9 tema kenapa berlaku perceraian. Pertama, kita tengok dari aspek masalah agama lah. Maksudnya boleh dikatakan daripada saya ada 11 informan, 9 tu bila kita tanya macam mana dari segi solat, puasa, memang tak. Jadinya minta maaf mencela doktor. Responden doktor yang 11 tu kan, ada mereka semua ada dari Islam semuanya ataupun okey. Islam semua di Terengganu lah, Melayu di Terengganu. Ya. Jadi yang pertama itu agama. Faktor agama. Memang kalau kita tanya macam mana dari segi amalan solat dia kata kadang-kadang balik rumah tua je lah solatnya. Untuk tunjuk macam tu kan. Jadi kalau kat rumah tu tak, isteri yang kena paksa kan. Jadi bila dapat, ialah maksudnya kalau sebagai ketua keluarga tak jaga solat, anak-anak lagi lah kan. Jadi tu faktor agama tu, itu yang perkara yang maknanya kalau kita nak berkahwin, ya, bakal isteri ataupun bakal suami tu kita kena check dulu. Perkara paling asas agama kan doktor? Agama paling asas, ya. Okey, kemudian keuangan lah. Mungkin disebabkan dalam kalangan saya ni, informan yang kita kata semuanya boleh dikatakan bertaraf sosioekonomi sederhana, jadi memang keuangan isu yang kritikal lah. Mereka tak cukup perbelanjaan. Tetapi sebenarnya keuangan ni bukan kita kata nilai semata-mata, dia juga berkait dengan pengurusan. Sebab ada ini maklumat yang saya dapat daripada informan pakar, daripada kaunselor. Ada klien yang berpendapatan 20,000 sebulan juga jadi masalah keuangan. Sebab apa? Dari segi pengurusan. Ya, kadang-kadang duit banyak tapi dari segi pengurusan tak betul, menimbulkan masalah juga. Ya, jadi bukan semata-mata nilai, ya. Kemudian sikap lah. Sikap macam-macam lah sikap. Ada sikap tu dah kahwin tapi rasa macam bujang. Nak keluar ikut suka hati kan. Tak sedar diri lah. Itu sebab kena teliti. Saya pun kadang-kadang macam tu lah tu. Sekali-sekala tak apa. Memancing ke. Ya, tak apa. Isteri kena faham. Ya, isteri kena faham. Tapi dalam masa yang sama berkongsi, berbincang kan. Isteri makna faham. Tak apa, saya bagi. Sebab suami ada kegemaran dia, ada hobi dia. Begitu juga di pihak suami. Isteri mungkin ada hobi dia. Jadi benarkan selagi dalam lingkungan yang sepatutnya. Janganlah sampai memancing, sampai mengabaikan kan. Ataupun isteri nak keluar dengan kawan-kawan dia sampai mengabaikan tanggungjawab. Dia ada had-had dia. Ya, semua tu harus dengan ilmu kan. Kena tahu, ya. Kemudian dari segi tidak bertanggungjawab lah. Tidak bertanggungjawab ni dia sangat luas lah. Kadang-kadang ada responden tu ataupun informan tu yang dia macam lupalah tadi kan, maknanya dia dah kahwin kan, dia lupa tanggungjawab dia untuk beri nafkah, tanggungjawab dia untuk tolong sama-sama, ya. Ada informan saya tu dia bagi tahu dalam keadaan dia pantang bersalin, suami tak balik rumah dan sebagainya, sedangkan isteri dalam keadaan yang sangat memerlukan bantuan daripada pihak suami, ya. Ini berdasarkan cerita benar kan doktor? Ya, cerita benar lagi benar. Ya, jadi apa yang kita tengok di drama tu berdasarkan cerita benar juga. Ya, benar. Memang berlaku kan doktor? Memang berlaku. Okey. Seterusnya doktor? Okey, yang seterusnya ialah campur tangan pihak ketiga. Ya, yang curang tanpa niat. Curang tanpa niat. Ya, curang tanpa niat, ya. Jangan ingat campur tangan pihak ketiga ni hanyalah penyondol, ya. Kita guna istilah kasar sikit lah, ya, sebab yang digunakan di dalam sekarang, media sosial kan. Tetapi campur tangan pihak ketiga juga boleh berlaku daripada ibu, adik-beradik. Ibu mertua ke, macam tu lah. Faktor luar lah. Faktor luar. Jadi yang menariknya di Terengganu ni, ni menurut pandangan kaunselor tersebut lah, sebab dia menelitikan kes-kes di Terengganu. Campur tangan ibu ni, ibu mertua lah kan, agak ni sikit lah sebab di Terengganu hubungan rapat kan. Tapi pada saya, ibu tak ada masalah, kita rapat tak ada masalah, tetapi kita harus tahu had-had, batasan kan. Maksudnya kita terimalah anak kita telah berkahwin, bagi dia kepercayaan untuk dia mengendalikan perkahwinan, kan. Jangan kita campur tangan, dan pihak suami pun kena cerdik, ya. Jangan cerita kelemahan isteri kepada ibu kita. Nanti ibu akan nampak macam kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang perlu. Ya.
Jadi kalau kita kata benda-benda yang mungkin sikit-sikit kita nak cerita, jadi lama-lama pandangan ibu kepada pasangan tu, kepada isteri, pandangan tu berpandangan negatif, seolah-olah macam anak aku dah tak naya kan. Sedangkan mungkin benda-benda kecil-kecil, contohnya tak pandai masak, alah tak pandai masak, tengok je lah Khairul Amin, betul tak? Betul. Kalau Mudah. tak jadi kita post, yang tak jadi tak ada masalah. Semua sekarang kan? dah ada pace kan. Ya kan. Jadi kena bijak, suami kena bijak, isteri ataupun ibu kena faham had dia. Jadi kalau ibu dah nak campur tangan, kadang-kadang menyebabkan macam ada satu kes tu, suami dalam keadaan serba salah kan. Sepatutnya tak berlaku serba salah kalau dua-dua pihak tahu, ada ilmu yang berkaitan. Okey, kemudian yang ni kes terpencil daripada 11 tu 2 saja kes dia kata sihir lah. Sihir. Faktor sihir. Dia kata dia jumpa macam barang-barang dalam guni kecil-kecil warna kuning macam tu kan. Dan yalah, mungkin kita dapat daripada pihak maknanya pihak yang jadi mangsa, dia kata penyondol tu dia kata dia tak boleh tengok. Tu sebab saya nak kaitkan dengan media sosial. Jangan, kalau tadi yang kita cerita pasal masalah rumah tangga semua kan, ini kita cerita bahagianya kita, suami kita sweet kan. Saya tahu penyakit Ain ya. Ya, kita nak cerita Allah dapat hadiah dan sebagainya kan. Tak payah. Betul. Kita cerita dekat keluarga kita terdekat saja. Cerita kat anak ni, daddy bagi hadiah, abah beri hadiah kan. Tak payah cerita. Tak payahlah nak cerita sweet-sweet tu. Sebab ada macam kes yang ni, dia kata saya nak tengok, dia kata sejauh mana suami dia boleh mempertahankan keluarga tu. Dia nak test. Dia nak test sebab nampak sweet sangat tu. Ini tahun bila ni doktor? Okey, perceraian tu berlaku sebab kajian tu tahun ni. Kajian ni tahun ni. Cuma saya punya informan tu yang telah bercerai mungkin 3-4 tahun lepas macam tu. Sebab saya terfikir tahun 2025 masih lagi isu ataupun sihir-sihir masih. Ya, benda tu masih ada. Jadi tu sebabnya kita kena hati-hati Tak salah untuk kita tapi kita ingat kebahagiaan bagi kita mungkin penderitaan orang lain. Betul. Kita share kita share apa yang ada dalam rumah kita share kita honeymoon dekat mana-mana kan. Mungkin sekali-sekala tak apalah kan, tapi selalu nak up dekat media sosial, kita bimbang. Bukan kita nak bersangka buruk, tetapi mengambil sikap untuk berhati-hati. Sebab kita tak tahu di luar sana kan. Ya. Masa doktor tanya tu, doktor ada dapatkan tu kontak number ahli sihir ke tak ada? Bukan untuk tujuan pendidikan. Untuk pendidikan. Okey. Yang seterusnya doktor tadi? Okey. Yang seterusnya lah penceraian kan. Okey, tadi masalah komunikasi lah. Macam saya kata tadi, tidak ada perbincangan kan, suami nak buat ini, isteri nak buat ini, tapi tak ada perbincangan. Macam saya kata tadi, biar masa kita berbincang tu kita gaduh. Tak setuju kan. Macam cuma masa gaduh, janganlah buat benda-benda tak elok, hempas barang, rosakkan. Itu bukan satu tindakan yang matang. Suami ke isteri ke, kau nak marah paling-paling tinggi suara sekejap, tapi lepas tu minta maaf kan. Sebab kita takkanlah nak cakap lembut sama saya tengah marah ni, tak nampak ke. Tak boleh lah macam tu. Saya marah. Kan. Kita cerita, kita tunjukkan. Tapi lepas tu minta maaf. Dan mereka ni macam saya sebut tadi, tidak bergaduh lebih daripada 24 jam. Saling memaafkan. Ada yang suami tu maknanya bila dia rasa bersalah, di luar dia tahu isteri suka makan tom yum, buat balik tom yum, okey. Pujuk, kena pandai pujuk. Ya, pujuk. Tapi jangan tapi dalam masa yang sama, bila saya cerita benda ni, nanti ada yang cakap suami saya tak pujuk saya. Setiap orang tak sama. Jangan kita tu okey, kenapa tengoklah tu suami dia pandai nak pujuk, suami kita tak pandai pujuk. Dia pandai benda lain. Kan. Dah kalau tak pandai pujuklah diri sendiri. Allahu akbar. Kan. Berbalik kepada tajuk. Inilah perbincangan. Apa pendapat doktor tentang me time? Okey, me time. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia kan, kadang-kadang kita perlu waktu ataupun masa untuk cool down, untuk tenangkan diri sendiri. Sebab kalau dua-dua tengah marah kan, so me time tu kadang-kadang kita bagi dia me time untuk pergilah keluar dengan kawan-kawan, pergi bercuti. Tak apa, biar kita jaga anak-anak macam tu kan. Apa pendapat doktor me time? Me time tu berbeza. Kalau saya, me time saya adalah bersama dengan suami dan anak-anak.
Ya. Itu me time doktor? Ya, saya itulah saya kata tak sama. Ya, ada orang memang dia nak me time, dia pergi spa, pergi shopping. Okey. Suami kena faham lah. Okey, kalau isteri yang suka begitu, tak apa, bagi dia peluang, kan? Cuma tadi yang macam Cik Nisa sebut masa gaduh-gaduh tu, saya tengok antara kaedah penyelesaian informan saya ni, tengah bergaduh, tengah panas-panas seorang keluar. Biasa suami lah, isteri jangan isteri tak boleh. Kenapa isteri tak boleh? Isteri harus minta izin. Kalau waktu merah tu dia minta izin, suami kena bagi? minta izin. Maksudnya minta izin untuk keluar dari rumah. Tapi untuk dia senyap tak ada masalah. Kita senyap tak bercakap. Kalau suami tanya buat tu, suami pun faham. Tahulah tu senyap tu kenapa tu. Adalah benda tak kena tu. Bagi dia senyap dulu. Tapi kadang-kadang doktor, suami ni dia tak faham. Sebab bahasa seorang isteri ni dia senyap, tapi kita akan berfikir sampai 2 minggu. Apa salah saya? Itu sebab kena komunikasi. Suami tanya isteri, isteri tanya suami. Dengar tu tetamu di luar sana. Betul. Okay. Masih belum terlambat, siapa yang dah berkahwin masih belum terlambat untuk amalkan berkomunikasi. Dan jangan lebih 24 jam. 24 jam. Okay. Teruskan doktor. Okey, tambahan lagi tadi antara kita tahu faktor tadi komunikasi, kemudian tidak mengenali pasangan lah. Kan sebab kita tengok tadi faktor kenal pasangan ni sangat penting. Ya, jadi jangan kena dekat aplikasi sekarang ni saya tak pastilah apa nama aplikasi, banyak kan? Banyak. Terus yang kenal, versi Muslim pun ada. Ya, kenal sekejap nampak ni terus nak membina perkahwinan. Sebab bila dia tak kenal, dia akan dapat kejutan. Tiba-tiba kita ingatkan macam dekat media sosial sweet-sweet gitu. Kalau marah cepat-cepat pujuk, beli bunga kan. Lepas tu apa lagi yang dekat media sosial ni, banyaklah benda-benda yang nampak sweet-sweet. Ingatkan macam tu, rupanya lain. Expectation tu tak sama. Tak seindah apa yang kita nampak di media sosial kan. Bayangkan kenapa kita boleh buat satu keputusan yang kita buat satu kesimpulan. Kita tengok media sosial tu, kalau kat TikTok kurang 30 saat je kita dah kata bahagianya dia, sweetnya dia kan. 30 saat kita tengok, kita tak tengok lagi kehidupan dia 30 hari bersama, 300 hari bersama, 30 saat je kan. Kentut pun bertapis kan doktor kan. Betul-betul. Ya, betul ya. Dan yang akhir sekali tadi berkaitan dengan penagihan dadah. Penagihan ada dalam saya ini dalam konteks Terengganu kan. Saya punya informan tu ada dua lah. Dua yang terlibat dengan dadah. Dia dadah ni kita memang tahulah bila kait dengan dadah dia akan berlaku masalah lah, tiba-tiba perubahan tingkah laku, tidak menjalankan tanggungjawab, kita kata dari segi keuangan, nak ambil duit isteri, nak ambil duit anak, memang masalah lah. Dadah antara memang kita kata bila terlibat dengan dadah akan berlakulah kita kata perceraian. Sebab isteri tidak mampu untuk bertahan dengan suami yang mempunyai ciri-ciri tersebutlah. Jadi jauhilah dadah. Kan doktor kan. Okey. Bagus, saya rasa pendengar dan penonton memang banyak mendapat manfaat. Boleh saya tanya doktor dah berapa lama melayari rumah tangga? Okey, alhamdulillah sehingga ke tahun 2025 ni alhamdulillah lebih kurang baru saja 27 tahun. Baru saja. Jauh lagi saya nak menampak tu. Ya. Okay. 27 tahun. Mudah-mudahan kita kata dia diberi sentiasa dalam mawaddah warahmah sehingga ke hujung nyawa. InsyaAllah. Saya doakan doktor sentiasa bahagia bersama keluarga, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Ni soalan random lah doktor. Soalan random. Sebab kita dah sembang pasal perkahwinan, penceraian berat tu. Kan di Terengganu ni memang kalau majlis perkahwinan memang kita boleh cakap happening lah. Dengan menu-menunya, nasi dagang, singgang. Sepanjang doktor pergi kenduri-kenduri kahwin kan, ada tak waktu doktor pergi tiba-tiba lauk dah habis? Ada. Apa reaksi doktor pada tu? Okey, kalau dah habis kita pergi kedai lah lepas tu. Bagusnya. Susah apa kan, kita kena faham. Mungkin sebagai tuan rumah kadang-kadang kita tak dapat buat anggaran yang tepat. Kan kita salam jumpa tuan rumah, kita bagi hadiah ke apa yang kita dah bawa, lepas tu ajaklah suami dan anak-anak pergi makan kedai. Susah apa, kedai banyak. Kedai banyak kat Terengganu ni, tepi-tepi jalan tu banyak. Hidup ni kan kalau semua kita nak fikir semua nak jadi masalah, memang masalah. Betul. Kita fikir penyelesaian. Bagus, sentiasa positif. Buat pengetahuan semua, Profesor Madya Dr. Cik Hasniza ni adalah seorang pakar bidang
komunikasi perkahwinan, komunikasi cyber dan komunikasi lisan. Jadinya bersedialah doktor, kita akan jemput lagi doktor. InsyaAllah. Boleh sangat dialu-alukan. Doktor yang alu-alukan kita yang alu-alukan doktor. Okey. Saya rasa memang dah banyak sangat perkongsian doktor tadi. Ada tak dalam undi antara ke hujung lah kita ni. Okey, dalam kajian doktor tadi, benda yang mengejutkan doktor lah selain daripada dadah itu, apa ada tak? Okey, masa kami salah satu lagi kaedah kajian yang kami guna ialah menyelongkar fail-fail di mahkamah syariah. Antara fail yang kami temui yang memohon untuk perceraian tu adalah suami gay. Ya, benda tu ada. Ya. Tapi tak banyak lah, maksudnya daripada fail-fail tersebut. Jadi kita rasa macam kenapa ya ada suami yang macam tu, ya. Tu sebab saya kata selidik latar belakang. Selidik latar belakang pasangan dulu. Selidik latar belakang keluarga. Okey. Dan satu lagi yang agak kita kata macam mengejutkan jugalah. Ada seorang yang memfailkan perceraian ni, punca dia kata tapi sebenarnya dia macam saya sebut tadi ya, sebenarnya perkahwinan ataupun kita kata perceraian ni tadi, perceraian ni dia bukan kita kata satu faktor. Contoh kita kata keuangan semata-mata, dia adalah gabungan beberapa faktor, ya. Jadi contoh yang saya nak bagi ni, satu pasangan ni dia bercerai, dia failkan perceraian, dia kata sebab macam ni kesnya. Hari tu suami dia puasa. Kemudian isteri dia ni naik treadmill. Jadi dia cabut plug masak nasi tu, dia cabut plug nasi tu, dia ganti dengan plug treadmill tu. Jadi bila suami nak buka puasa, tengok buka periuk nasi tak masuk lagi. Ngamuk. Mengamuk macam nak tak ada nasi lagi kan. Pergilah kedai beli nasi, mengamuk dan tercetuslah perceraian. Waktu marah waktu lapar. Ya, marah waktu lapar. Tak boleh berfikir waras. Tak berfikir kenapalah jadi macam tu. Seremeh itu ya. Ya, tapi itulah macam dia adalah gabungan-gabungan. Bila cakap pasal marah tu, saya nak tambah sikit Cik Nizam. Kita ni kena latih diri kita untuk kekal tenang. Jangan biasa marah. Ni kalau jalan-jalan dah tiba-tiba traffic light merah, marah. Tenang-tenang sajalah. Tak adalah merah sampai 1 jam. Betul tak? Pernah tak traffic light merah sampai 1 jam? Tak pernah. 1 jam lah, tapi sampai 15 minit 15 minit is okay. Kan masa kita bersama-sama dengan pasangan kan, 15 minit lampu merah pun cakap lah. Allah, sedangkan isteri mandi 45 minit pun boleh tahan kan. Ya, betul. Ni apalah sangat traffic light. Merah. Tapi itulah sebab lain orang lain. Tapi betul cakap doktor tu, kita kena sentiasa latih. Ya. Sebab tu nak marah tapi kena sabar. Urut dada. Astaghfirullahalazim. Betul. Gitu. Lagi doktor macam kes-kes yang tak tercapai di akal, kes perceraian ada. Tadi treadmill dengan rice cooker kan. Okey, itu yang gay tu. Lagi kes yang mungkin ada satu kes lagi yang saya boleh tambah. Kes ni lah, maknanya bila dah berkahwin ni, suami ni apa dipanggil, main game ni. Gamer memang. Hardcore gamer. Main hardcore ni sampai tak cara ke isteri. 24 jam ML. Ya, 24 jam kan. Jadi dah kahwin kan. Maknanya kena letakkan had ya. Dia mungkin dah ketagih ya, perlu dirawat dan sebagainya. Dia biarkan isteri dia. Ya, betul. Dan ada satu lagi ni yang bila dia masuk kelab, kelab ni dia panggil kelab wira. Kelab kereta, macam tu. Kelab kereta kan. Masuk social kelab tu okey, tapi kena tahulah had dia kan. Janganlah sampai bila masuk kelab sampai tak ambil berat dan tak isteri dan sebagainya. Kalau kelab memancing kan? Macam saya macam mana doktor? Pada saya okey, tapi berbalik kepada tadilah, maknanya kena tahu had dia, kemudian buat sesuatu semua kena ada ilmu. Betul. Dan ada masalah bincang. Betul. Macam saya kelab memancing, saya selalu ajak isteri, tapi isteri tak tahan. Memancing kan perlu kesabaran. Ya, betul. Betul doktor. Terima kasih banyak doktor. Okey, saya rasa kita memang banyak sangat belajar tentang perkahwinan, kestabilan dalam perkahwinan dan juga isu-isu perceraian yang sangat-sangat serius sebenarnya. Sebab kalau ikut trend pun sikit kita rasa kecil masalah itu, tapi mungkin bagi pasangan itu dia dah diperbesarkan. Betul doktor kan? Betul. Contohnya hari ni nak masak nasi lemak, tapi dah masak sambal tu tak sama macam mak buat. Terus ada. Betul. Ini berdasarkan kisah benar lah doktor. Dia gini,
kenapa kita nak macam mak kita, kenapa kita nak macam ayah kita? Kita ni kan dah berkahwin dengan orang lain. Mana betul. Mungkin sama. Mana mungkin. Itu juga kan? Yang saya selalu berpesan kepada isteri saya. Kalau nak sama macam mak, kita panggillah mak masak untuk kita. Bagus. Idea takkan sama. Terus saya tengok ada yang macam kadang-kadang di media sosial kan. Saya nak suami saya macam ayah saya. Tak boleh. Ayah kita dia berperanan sebagai ayah. Bila kita berkahwin, suami kita peranan dia sebagai suami, bukan ayah. Suami dan baru belajar nak jadi suami dan ayah. Jadi tak boleh. Itu benda yang kita kena terima. Tapi apa yang saya dapat rumuskan kat sini berdasarkan apa huraian doktor tadi, saya rasa peranan yang paling asas dan utama adalah pegangan agama. Ya, betul. Kuat tiang agama dalam perkahwinan, insya-Allah kuatlah perkahwinan itu. Insya-Allah. Betul. Okey. Sebelum kita akhiri akhir ni, masa betul-betul berapa kali akhir dah rasa ni? Itulah 2-3 kali dah ni. Tapi seronok tajuk ni. Saya tentang keluarga kan. 5 saat doktor. Okey. Siapakah ikon ataupun tokoh perkahwinan di dalam Malaysia bagi doktor? Sudah. Sudah. Tapi kita ginilah, kalau kita kata sebab kita macam saya katalah, kita nak kata ikon tu sebab kita tak mengenali. Yang paling rapat dengan kita ibu bapa kita. Ibu bapa kita adalah role model kepada perkahwinan kita. Kita tengok macam mana ayah kita melayan ibu kita, kita melihat macam mana ibu kita melayan ayah kita. InsyaAllah kalau yang tu baik, itulah role model terbaik. Namun demikian, sekiranya kita melihat bahawa ada sesuatu yang tidak kena pada keluarga kita, pada ibu kita, cara ibu kita dengan ayah kita ataupun cara ayah kita dengan ibu kita, kita yang betulkan. Stop cycle yang kita kata yang tak bagus tu, kita hentikan dan kita mulakan dengan sesuatu yang baru berdasarkan ilmu yang kita ada. Alhamdulillah, subhanallah, jawapannya sangat bernas ya. Oleh itu saya sedikit insaf. Okay, Alhamdulillah. Kita sentiasa perbaiki diri, insya-Allah. Kehidupan ini adalah satu ujian, landscape untuk kita perbaiki diri. Ya, betul. Okay, dan itu mengakhiri kita punya slot untuk episod ini. Buat pengetahuan semua, PM Dr. Cik Hasniza adalah seorang pensyarah di Jabatan Bahasa dan Komunikasi Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan PEPAL UMT. Okey, sehingga kita bertemu lagi, saya Niza Shazri dan tetamu kita PM Dr. Cik Hasniza mengundurkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama-sama.